aktiviti melaporkan secara langsung dari Carnival STEM 2020. Baiklah, hari ini tanggal 11 Disember 2025, Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Baru Sirusa telah mengadakan Carnival STEM besar-besaran dengan penyertaan pelajar, guru dan pengunjung dari luar. Pelbagai aktiviti yang menarik telah dijalankan secara langsung. Mari kita saksikan aktiviti yang dijalankan hari ini. Aduh, Pak, dah kuih. Tengok. Satu platform untuk murid-murid menerokai dunia sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dipersilakan. Mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai PBD, pegawai sains kelas untuk atas kehadiran puan ke majlis pada hari ini. Apa ni? Susun pun lambat. Siapa yang terus dia akan menang. Apa? Pokok pisang. Hari malam saya yang training pokok pisang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Akak. Boleh perkenalkan diri Akak terlebih dahulu? Okay. Saya Hanis, jurulatih daripada Mekafut. Okey Akak, izinkan kami menanyakan beberapa soalan kepada Akak. Soalan pertama, apakah hasil kerja dan yang Akak pamerkan di booth ini? Hari ini kami membawakan projek-projek robotik menggunakan Sprite Mind. So kalau kita boleh lihat dekat sini, kita ada battle board tapi kita menggunakan konsep angkat crates. Jadi dua orang player akan angkat crates. Siapa dan dia akan bawa crates tu ke goal masing-masing kan? Baiklah, bersama saya Dr. Maizatul Akmal binti Aziz, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Pejabat Pendidikan Port Dickson. Jika kami menanyakan beberapa soalan kepada Puan. Soalan pertama, apakah yang Puan rasa paling menarik tentang penganjuran Carnival STEM di sekolah kami pada tahun ini? Okey, terima kasih atas soalan. Okey, pada pandangan saya lah ya, yang paling menarik dalam penganjuran Carnival STEM SMK Kampung Baru Sirusa pada hari ini ialah gabungan dan kolaboratif antara pihak sekolah dan pihak luar. Begitu juga dengan program-program yang diadakan, pertandingan-pertandingan yang melibatkan sekolah-sekolah lain juga, pempamer-pempamer daripada luar. Apabila Carnival STEM ini diadakan, akan memberi gambaran lah kepada semua murid di SMK Kampung Baru berkaitan dengan STEM. Baik, terima kasih Puan. Soalan seterusnya, pada pandangan Puan, mengapa pendedahan STEM ni penting kepada pelajar pada zaman kini? Okey, pendedahan STEM ni penting kepada pelajar pada zaman kini kerana kita mengikut arus zaman ya, dan zaman sains dan teknologi. Jadi mengikut dasar negara STEM kita 60-40, iaitu 60% lah untuk STEM, terutamanya untuk STEM A. Kita nak meningkatkan STEM A kat sini ya. Saya rasa
ini penting untuk kita melahirkan generasi-generasi yang akan datang nanti untuk terlibat dalam bidang STEM lah, contohnya doktor dan sebagainya. Itu sangat penting. Betul, saya setuju dengan pendapat Puan. Terima kasih Puan atas perkongsian dan masa Puan berikan. Semoga Karnival STEM ini menjadi inspirasi kepada pelajar dan masyarakat. InsyaAllah. Bersama saya Tuan Lieutenant Kolonel Besar Taha bin Imanan, pengurusi PIBG. Pada pendapat Tuan, apa yang menjadikan Karnival STEM tahun ini istimewa berbanding tahun-tahun yang lepas? Kalau kita lihat Karnival STEM pada tahun ini, dia ada sikit perubahan lah. Yang unik dia pada tahun ni, kita ada penglibatan daripada agensi luar, daripada tentera kita lihat ada kan, daripada PIBKS, PIBG, ada pasukan keselamatan. Jadi dia akan lebih memeriahkan lagi. Selain daripada dapat kita input maklumat daripada sekolah, kita juga dapat juga maklumat daripada luar yang kita mungkin tak tahu kan. Jadi dengan ini kita akan dapat meningkatkan lagi pengetahuan kita, okay? Sama di bidang perkhidmatan kan, bidang pertahanan, kesihatan sebagainya. Itu yang unik pada tahun ini. Soalan seterusnya, bagaimana pihak PIBG menyokong usaha sekolah dalam menjayakan program seperti ini? Saya sebagai ketua PIBG sekolah masa pengurusi usaha ini sentiasa memikirkan aktiviti yang perlu kita lakukan, khususnya kepada pelajar-pelajar sekolah ini, terutama apabila pelajar-pelajar telah selesai mencari peperiksaan, betul kan? So, jadi kita tak ada aktiviti khusus kepada pelajar. Jadi itu yang timbulnya Karnival STEM yang dilaksanakan pada hari ini, dan penglibatan juga daripada agensi luar. Pelajar-pelajar juga dapat berinteraksi selain daripada rakan-rakan sekolah, guru-guru, dia juga dapat berinteraksi dengan agensi luar. Betul tak? Jadi kita boleh kembangkan lagi itu minda kita kawan. Okay. Apakah harapan Tuan untuk pelajar selepas menyertai program seperti ini? Jadi harapan kita, bukan harapan saya lah, harapan sekolah. Pelajar-pelajar yang terlibat dalam program STEM ni, saya rasa dia nak tunjukkan satu kreativiti ataupun kebolehan dia dalam bidang masing-masing lah. Dan juga menunjukkan kepada kawan-kawan hasil usaha selama lebih setahun perkara ataupun ilmu yang dia pelajari di sekolah tu, dia akan praktikkan lah melalui teknik cipta dia, dan dia akan dapat berinteraksi kepada rakan-rakan, kawan-kawan di luar tu tentang projek yang dia hasilkan tadi lah. Jadi secara langsung kita dapat melatih dia untuk kita akan berinteraksi di luar. Betul tak? Betul tak? Ya, itu saja saya. Jadi saya terima kasih lah kepada kru TV ni sekolah, satu usaha yang terbaik. Saya nak teruskan lagi program ini, dan saya juga menyarankan agar dapat diluaskan lagi lah, dipanggil agensi luar untuk kita buat interview pada dia, apa pandangan dia, pandangan daripada agensi serta luar untuk menyokong program STEM pada kali ini. Itu saja. Okey, terima kasih. Bersama saya Nixi Rasha Izzati binti Asmaruddin melaporkan secara langsung dari Karnival STEM Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Baru Sirusa. Baiklah, bersama saya sekarang ialah Nordalini Farisha. Baik Lili, izinkan saya menanyakan beberapa soalan kepada awak. Boleh-boleh. Bagaimana perasaan awak hari ini dapat menyertai Karnival STEM? Dia rasa macam wow, seronoknya kan, sebab dia ada kerja sikit yang sangat memenatkan itu, tetapi sangat suka dengan meriahnya suasana sekolah ni. Jangan gelak. Ya, sangat best lah. Seronok. Okey, hari ni awak berlaku aktiviti apa di sepanjang program ni berlangsung? Aktiviti saya memenatkan lah. Saya berjalan. Semua orang menyesat ke? Cepat ni. Okey. Aktiviti aku lah. Aktiviti aku biasalah aku buat aktiviti tugas kan. Macam rekod sini, rekod sana. So, yang kalau menyertai aktiviti ni, kalau yang menyertai aku kita tengok zoo. Okey, zoo. Kalau Karnival STEM akan datang, aktiviti apa lain? Selepas ini, kalau Karnival STEM akan datang, awak nak Okey, aku kan contohnya dengar sini.
Okey. Contohnya kalau aku jadi pengetua lah kan. Pengetua. Aku akan buat ni semua. Semua free ni. Semua free. Yang mini zoo tadi tu free. Aku bagi free. Tak adalah nak bayar RM5. Sebab ibu bapa bagi anak duit tu sikit je. So tak payahlah bayar. Maksudnya free lah. Dan nak buat untuk kita orang kan. Suka-suka kan. Lepas tu e-sport ni tolong ada yang besar-besar sikit Ini e-sport ML PUBG tu benda sikit je. Perempuan pun malu nak masuk tau. Sebagai lelaki ramai. Dekat cik PUBG tu. Baiklah. Masalah terakhir. Tiga. Bersama saya Nixie Tirana Ganti melaporkan secara langsung dari Bestem 2023 masalah baru bersama saya sekarang Irano dan Lili Farisha. Hello guys. Kocok ni. Aku dah nak salah. Okey, baiklah sekarang saya bersama dengan Lili Farisha. Kalau banyak menang tak? Untuk aku